Wow. Like seriously? Sayang, awak masak ke ni? Yelah, siapa lagi nak masak kalau bukan saya? Awak tak sedar saya bangun daripada pukul 5 pagi lagi tadi. Ya ke awak masak ni? Ha? Betul lah. Mari sini. Awak rasa dulu. Cepat. Okay. Ada gaya. Kenapa tak sedap ke? Ini bukan tak sedap. Ini sedap sangat. Sebelum mana, awak memang pandai masak lah kan? Taklah. Saya belilah tadi waktu awak mandi. Awak beruntunglah kalau saya pandai masak semua ni, tahu tak? Hampir. Ya, kan awak yang masak, rupanya beli. So, semua ni saya tak payah bayar kan? Teruklah awak ni. Awak ingat saya ni berkira sangat ke? Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena berkira. Itu memang tak dinafikan. Alah, kejap lagi saya kemaslah. Muni, buat kerja elok-eloklah sikit. Tak payahlah 2-3 kali kerja. Awak tengok sekarang kat dapur. Hara. Awak ni kenapa? Benda kecil je kot. Chill lah. Itulah awak. Buat kerja sambil lewa je. Baru masak je kat dapur. Tapi dah macam, terbalik tau dapur tu orang. Awak ni kenapa kecoh-kecoh ni? Awak ni saya dah pernah masak, awak tak reti nak hargai langsung kan? Bukan tak hargai. Tapi sebenarnya awak boleh buat lebih bagus daripada ni. Ni tak main cincai-cincai je. Awak tengok kat dapur sekarang. Dia macam tu akan pecah tahu tak? Okey. Memang saya ni teruk. Tak reti buat kerja rumah. Semua benda jadi cincai-buncai. Lain kali awak masak sendiri. Jangan suruh saya masak. Muni, sayang. Ada tempat lain ke kau nak pergi, Dek? Sini juga kau nak datang. Kakak. Entahlah Kak, aku ni makin lama makin tak faham tau dengan dia tu. Siapa, Zarif? Tak, Lee Min-ho. Zarif lah, siapa lagi? Aku rasa dia tu macam dah hilang akal pun. Ada kejap okey, kejap nak sentap. Lelaki memang macam tu, Dek. Mood swing tak bertempat. Lepas tu salahkan perempuan. Cover line lah kot. Nak beli barang dapur kat mana ni? Kau nak masak ke? Entahlah, belilah kat mana-mana asalkan aku dapat masak ikan steam. Oh, Dek. Dah pandai masak ikan steam, Dek. Macam mana? Dapat ke? Kak, leceh lah Puan Anita ni, Kak. Saya minta advance sikit je. Puan Anita tu mana pernah ajar budak-budak dia untuk advance? Kau nak pakai duit buat apa, Dek? Ni, saya nak beli laptop. Semalam saya terjahanamkan laptop cayang saya tu. Masak weh. Berapa nak pakai? Saya nak tambah lebih kurang 1,000. Saya ada 2,000 lebih. Yalah, takkan saya nak beli laptop yang cikai. Kalau tak pun saya kena beli laptop yang sama brand yang sebelum dia pakai. Ya, berapa? Dalam 1,000 cukup kot. 1,000 lagi tak dapat lah, Kak. Akak kalau skip makan akak tu semua dalam 200-300 tu bolehlah Akak tolong. Kalau lebih tu tak mampu. Tak apa, Kak. Saya pun tak nak menyusahkan Kak. Saya tahu Akak pun susah. Kadang-kadang makan pun bungkus kan. Kalau pinjaman tak lepas, macam mana nak beli? InsyaAllah Kak, saya settle sendiri benda tu. Tanya dia. You can do it. Nak buat kopi. Tapi tak apa, saya akan check balik. Mana tahu ada tersave kat dalam iCloud ataupun setting email kat mana-mana ke. Aduh, habis macam mana ni? Saya ada meeting dengan HOD lagi setengah jam, awak tahu tak? Nak buat macam mana? Kena bagi tahu orang benda yang betul je lah. Sempat tak kalau awak buat yang baru? Sekarang ni? Sekarang? Sempat tapi sekadar letak. Kau tak nak balik. Kau mesti orang. Kamu ni tidur mati ke apa? Kalau bom jatuh, mati terbakar kamu dalam rumah ni. Mak buat apa kat sini? Buat apa? Nak datang sini tak boleh ke? Boleh. Tapi kenapa tiba-tiba kenapa mak tak bagi tahu dulu? Kalau ia pun bagilah kita orang masuk dulu. Dah lama dah kita cakap kat luar tau tak? Panas ni. Bagi masuk.
Pergilah masuk dulu. Kan senang. Mak, Mak. Kejap. Ni, Mak nak pergi mana pula ni? Nak kejutkan si Aib lah. Mak, Abang Zarif tak ada. Ah, tak ada? Pergi ke mana? Jap, Mak. Kenapa? Mana tahu? Tak ada lah. Kenapa, Dek? Abang Zarif ada kat sana tak? Kau panggil dia kejap. Mana ada. Hadi pun tak balik tidur semalam dah. Kenapa saya nak datang sini tidur kat sini? Hah? Abang Hadi pun tak ada? Aduh, mana diorang pergi Ni Kak, Mak dengan Ibu ada kat sini. Aku nak buat apa ni? Hah? Hello? Mak ada kat sini. Hah? Ibu dekat sini? Okey.